Bila sampai dia traffic light nak ke Keluang Perdana, dia ada nampak ada satu monumen ataupun kata binaan kereta api. Dia kata tanya saya, itu kereta api asal Keluang ke macam mana? Jadi saya nak jawab ni, saya nak kata bukan, nanti kata saya tak tahu tentang Keluang, tapi benda ni dah bina. Adakah itu asalnya kereta api yang ada kat Keluang tu? Warna hijau begitu. Saya ingat ni bangang lah. Baik, kembali lagi kita dalam podcast 86,000 podcast semua tentang Keluang. Dan kali ini merupakan segmen yang terakhir, dan segmen terakhir pastinya lebih panas daripada yang sebelum ini. Jadi kita nak cuit sikit, jadi kita pun nak tahu juga apakah reaksi atau pandangan Datuk sendiri tentang apa isu-isu yang berlaku di Keluang. Tapi janganlah berapi sangat. Ada berapi, biar berapi tu, biar terbakar orang tengok. Baik tu. Saya nak tanyalah soalan ni dekat Keluang kalau kita perasan berlaku banyak masalah seperti macam tadi kita sebut pasal banjir. Dan apa yang Datuk nampak soal pasal banjir satu hal, yang tak ada air tadi dah settle sebab dah ada empangan, alhamdulillah. Sekarang banjir ni tu saya nampak baru-baru ni dekat, yelah, walaupun tak banjir secara lama, dia banjir kilat, naik air dekat Air Konsif, naik air sampai tak boleh lalu kenderaan. Jadi apa bila sampai bila tu keadaan ni akan berterusan? Dah ada tak penyelesaiannya? Okey, ini apa yang saya perhati tentang Keluang. Keluang tak akan selesai masalah banjir, terutama sekali musim tengguju. Baik. Sebab Keluang ni kedudukan ni adalah lembah. Baik. Maknanya kita dikelilingi oleh tanah tinggi, gunung lambak sebagainya, dan bandar Keluang ni berada di lembah. Baik. Di kawasan yang rendah. Macam basin ni. Tapi untuk mengurangkan tu boleh. Antara tempat yang banjir teruk bila Tengkujuh, Kampung Bentung dan Kampung Palembang. Yes. Sebab itu adalah tempat air lalu lah. Air di hilirnya. Sama ada Sungai Mekibul ataupun Sungai Melantai. Okay. Sungai Melantai di Kampung Bentung, Sungai Mekibul yang lalu bandar tu. Baik. Sampai ke Kampung Palembang. Yeah. Nak selesai masalah ini, antaranya satu, dia kena, sebab kedua-dua Sungai Melantai dan Sungai Mekibul ni dia akan bercantum pergi ke Sungai Semerung. Okay. Sungai Semerung ni lah akan bawa sampai keluar ke laut, lalu Mesing dan sampai ke Endau. Baik. Yeah. Dia kena dibersihkan di kawasan Sungai Semerung dan Sungai Semerung besar ni, supaya air yang datang daripada kedua-dua ni akan lancar dan tak bertakung begitu lama. Baik. Itu satu. Yang kedua, saya kata tak dapat elakkan banjir ni sebab apa? Dulu sebelum ada pembangunan khususnya di kawasan Parkland dan Tongtor di Keluang Barat ni. Okey. Dulu kawasan tu kawasan ladang. Baik. Yang mana tanah ni tu semua akan menyerap air. Baik. Air ni dah jadi kawasan bangunan yang ditar sama ada jalan atau di kawasan perumahan dan kawasan komersial, kedai-kedai tu. Jadi sebahagian besar kawasan dah tak serap air. Jadi air akan berkumpul, akan turun bawah dan akhirnya dia akan pergi ke Sungai Melantai, masuk Kampung Bentung. Dan juga sebahagian akan masuk yang dari kawasan Yak Tausa dan Kampung Ramai Yasin dia akan masuk ke Sungai Mekibul dan dia akan ke Kampung Bentung dan kampung tu. Jadi soal tu memang dia tak akan selesai, sebab itulah keadaan yang berlaku. Dan rasanya orang Kampung Bentung dan Kampung Palembang memang dia dah immune dah. Dia dah biasa. Kalau tak banjir memang pelik lah. Sama ada banjir besar atau banjir kecil. Tapi oleh kerana apa yang pernah kita buat dulu, banjir paling teruk ialah pada 2006. Baik. Setahun 2 kali. Masa tu hujung tahun. Okay. Setahun 2 kali memang banjir tu sampai ke Bumbung. Tapi kalau kita tengok akhir-akhir ni bila masa zaman saya wakil rakyat pun, Esko kita minta supaya sungai-sungai di kawasan Semerung, Sungai Semerung tu sampai ke Endau dibersihkan.
Hari ni kalau banjir pun maknanya tak ada kritikal lah. Tak kritikal macam dulu. Dan sekarang pun ada rancangan tempatan banjir yang hampir menelan kos dekat 1 bilion. Dan itu macam mana tu? Adakah itu akan menambahkan lagi peluang untuk kita mengurangkan banjir kat Keluang? Saya tak pasti. Sebab tempatan banjir ni kita nak menahan air daripada dia turun melimpah kan. Yes. Tapi dari segi isi padu air tu, kalau dulu dengan sekarang, saya ingat sekarang lebih tinggi sebab saya katakan tadi, kebanyakan tanah di kawasan tinggi, di Parkland dan Tong Tor tu, dia dah tak menyerap air. Kan? Jadi isi padu kapasiti air itu tetap juga banyak. Walaupun akan dibina tempatan banjir sebelum turun ke Sungai Melantai tu, ialah mungkin membantu sekejap, tapi dia tak akan dapat membantu. Nak kata mengelakkan tak ada banjir memang tak mungkin. Kemungkinan ada lah. Memang tetap akan ada. Cuma sejauh mana air itu dapat dicepatkan aliran dia ke yang ke Sungai Endau ke Sungai Endau sana dan sebagainya lah. Jadi tapi tadi sebut tentang banjir kilat. Yes. Banjir kilat ni sebenarnya ini saya ingat peranan GPS dan PBT. Banjir kilat di kawasan taman macam itu di kat kampung Melayu kat Mandar kan. Betul. Itu soal saliran-saliran yang mungkin kena sama ada dibaik pulih, dibesarkan. Saya bagi contoh di kawasan kampung Paya Keluang Baru. Kampung Paya daripada Konsif ngalir ke Keluang Baru kan. Keluang Baru, ya. Dulu sungai tu kecil tu. Saya Masan. Masa saya ingat saya dapat kebentukan 8 juta untuk besarkan sungai. Saya tengok apa nama sungai tu yang sekarang ni konkrit kan. Ya. Pada ketika itu ukuran dia tu memang sesuai untuk menyelesaikan masalah air pada ketika itu. Baik. Kan, sebab tu lepas tu tak ada banjir. Dulu kan Keluang Baru mana ada, tak ada. Banjir. Tak ada. Dulu. Lepas tu tak banjir. Tapi bila dah pertambahan pembangunan dan sebagainya, kan, nampaknya ada kesan sedikit kan, kadang air lambat dan sebagainya. Jadi kena tengoklah di area mana yang sepatutnya tapi sekurang-kurangnya di kawasan situ almost settle. Ya. Kan, rumah-rumah dah tak banjir. Betul. Tak macam dulu kan. Jadi kena tengoklah, PBT kena tengoklah pada kecil ni. Kena menyelami lah. Lepas tu kat Keluang ni kau sebut lah parit apa. Masih tahunya. Yang saya tak pernah sampai. Saya semua sampai. Walaupun kau swimming kibul. Tapi pakai topi tadi tu? Tak lah. Dah sekarang tak lah. Tak ada lah. Okey tu. Baru-baru ni kawan saya daripada KL turun ke Keluang. Dan kemudian dia ada tanya soalan ni. Soalan rasanya saya nak jawab pun saya confuse sendiri sebenarnya. Bila sampai dia traffic light nak ke Keluang Perdana, dia ada nampak ada satu monumen ataupun kata binaan kereta api. Dia kata tanya saya, itu kereta api asal Keluang ke macam mana? Jadi saya nak jawab ni, saya nak kata bukan, nanti kata saya tak tahu tentang Keluang tapi benda ni dah bina. Adakah itu asalnya kereta api yang ada kat Keluang tu? Warna hijau begitu. Saya ingat ni bangang lah. Saya pun tak faham siapa yang tanggungjawab mengeluarkan idea ini sehingga kan pihak BBT boleh ambil idea ini dan letak kat situ. Dan ni satu yang bangang dan mengarut. Sebab apa? Mungkin niat dia nak menyambut orang balik ke Keluang dan nak nyatakan bahawa Keluang ni identiti dia lah kereta api. Tapi bukan begitu cara dia. Pertama, kereta api tu apa kena-mena dengan Keluang Barat? Kan? Itu satu. Yang kedua, dah lah kereta api tu tak apa bentuk. Saya tak pernah tengok kereta api macam tu. Warna hijau lah tu. Kau nak cakap apa? Kau nak cakap ini green ke apa benda? Kan? Padahal dulu, masa saya Esko Kerajaan sebagai rakyat dulu, kita pernah ada satu perancangan di kawasan Seding Tapi yang lama tu. Okey, lamar mahkota sekarang ni lah. Dan saya ingat lagi masa projek landasan berkembar ni nak diadakan. Antara ni nak buang semua tu. Saya antara yang pertahankan Seding Tapi lama tu supaya Seding Tapi jangan diroboh dan dijadikan sebagai satu bahan sejarah di Keluang.
itu antara bangunan yang awal dibina di Keluang. Ada 2 bangunan yang awal dibina di Keluang. Satu bangunan polis trafik, balai polis lama, dekat balai polis sekarang. Betul. Belakang tu kecil. Dan kedua sengit api. Dibina pada tahun 1910. Belum merdeka lagi tu. Belum merdeka lagi. Sebab masa itu bila British masuk dekat Malaysia, dia buat jajaran kereta api tu, maknanya dia berhenti Keluang sebab Keluang ni ada potensi. Masa itu ialah kopi. Keluang kopi kan. So saya minta ni dikekalkan sehinggalah kita buat town hall. Baik. Kita buat town hall, panggil wakil YTL dan KTM, kita lawan. Dan saya ingat lagi, masa itu saya kata, apa pun rancangan berkembang ini, saya cadangkan supaya PBT mengenakan syarat dalam permohonan KM, permohonan merancang ni, baik, supaya sengketa api ni dikekalkan. Dan audiens semua setuju. Kita panggil, ingat, penuh Dewan Jabatan Lintan tu. Town hall maksudlah. Masa tu. Soal jawab. Dan akhirnya semua setuju, lepas tu kekal sampai sekarang. Dan pada ketika itu, PBT, maksud ada YDP pada ketika itu, merancang satu yang kawasan itu cantik. Sebab Keluang ni, kenapa kita kempen bandar Johor Bersih Lestari tu dengan kita buat Keluang Car Free Day pada ketika itu. Sebab kita nak di bandar Keluang ni, sebab Keluang ni bandar sejarah. Baik. Kan, dulu kita PBT pernah buat di cat bangunan tu. Sebab itu antara bandar awal di Keluang. Ya, betul. Setiap kereta api dibina dulu, lepas tu jalan stesen dan jalan-jalan Mersing, dan itu bangunan awal. Kedai-kedai Jameson semua dulu. Kita nak kekalkan. Sebab tu saya ingat lagi PBT buat rombongan pergi Timur Eropah tu, nak tengok macam mana dia buat konsep bangunan lama. Dan akhirnya adalah konsep. Jadi konsep dia ialah kita nak satu ketika nanti di bandar lama Keluang ni, orang tak bawa masuk kereta. Maknanya orang akan berjalan. Maknanya parking jauh. Lepas tu Taman Laman Merdeka tu, dulu orang sebut fountain. Fountain tu dulu zaman saya kecil-kecil, itulah tempat. Itu legend tu. Kan? Saya main rongsok itu. Upgrade supaya orang daripada sengketa api sampailah ke fountain, sampailah kalau boleh Jalan Tusiko tu, orang berjalan. So tak ada kereta kat situ. Kan? Tu nak buat kawasan rekreasi, lepas tu jual-jual. Kan? Kalau kat Singapura tu, di area Masjid Sultan tu, kan ada jalan-jalan kan semua dah tak ada orang ni. Betul, tapi banyak kedai-kedai kecil tu yang ada laman kreatif. Idea tu, laman kreatif tu sepatutnya back lane tu akan hidup. Masa tu dah ada orang berkedai dah, Tan Lin Sing orang yang buka kat belakang. Lepas tu laman pesona yang ada gambar orang buat ketupat sebagainya kan. Jadi ini benda-benda yang dirancang lebih awal yang sepatutnya teruskanlah. Sebab monumen kereta api tu sebenarnya berada di depan sengketa api. Antara pejabat pos, telekom, sengketa api tu ada satu tu kan, patutnya ada roundabout kecil. Kan, yang ada monumen kereta api tu di situ. Patut di situ. Saya tengok lah, dan maksud saya kita setuju. Saya tak nak sebut nama YDP tu, kan, tapi dia memang very close to us. Dan DO-nya masa tu pun orang Keluang yang rapat dengan kita. Jadi kita bangun bersama. Tapi bila selepas itu, mungkin lepas 2018, tak ke mana benda tu. Sampai ke tong sampah yang kita orang derma tu bersepah sampai ke hitam. Sampai hitam? Hitam. Saya pernah tengok tong sampah tu berada di satu pondok bas nak sampai hitam tu. Oh, itu dah luar penjajahan Parlimen Keluang. Sebab tak ada kesinambungan. Dijaga. Kan? Sebab tu kadang-kadang idea-idea bangang ni pun kalau dibuat, akhirnya apa hal ni? Kan? Memalukan kita. Jadi sebab tu saya kata tadi, kepimpinan kerajaan yang memimpin daerah, PBT, jabatan penting ni, dia mesti get close to the local leaders. Begitu. Satu lagi tu kalau boleh lah kita sentuh pasal Keluang Extreme Park. Apa sudah jadi dengan tempat tu?
Ini kalau saya nak cerita nanti, tapi itulah jadi panas juga. Memang panas tu. Kita memang nak kasi panas. Itu antara yang saya tak setuju dulu. Baik. Sebab tempat tu tak sesuai. Dan itu, minta maaf lah dilaksanakan sebab nak create project. Okey. Kan? Dan projek tu dah ada owner. Baik. Kan? Saya nak cerita detail lah. Okey. Baik. Lepas tu saya tak setuju. Lepas tu saya bila buat bila ketua jabatan tersebut dan tengok dia punya konsekuen lepas tu, rupanya ada planning lah. Macam rundingan dan sebagainya. Dan akhirnya orang tu yang buat. Kan? Sepatutnya nak buat Extreme Park ni, kau kena engage dengan budak-budak muda yang memang main benda tu ekstrim, nak penggerak benda tu. Yes. Kan dia mesti ada idea, ambil lah contoh-contoh kat mana supaya benda tu dapat dimanfaatkan. Dan tempat tu isolated. Terasing daripada siapa nak pergi sana. Ya, kat atas sana tu. Kat atas kan, parking tak ada sebagainya kan. Memang tu laluan yang sangat sibuk. Memang tak kena. Tapi yelah, masa tu ketua jabatan tu mungkin ada kuasa kan. Jadi kita nak gaduh sangat pun nanti susah kan. Itu memang antara projek yang saya tak setuju. Dan akhirnya terbukti benda tu membazir. Memang membazir. Dia jadi apa orang kata gajah putih. Saya pun tak tahu. Sekarang banyak kan saya nampak orang main skateboard sekarang dia dah kat Tasik tu. Dan alhamdulillah lepas ada perbaikan dia dah okey lah. Dah boleh lepas main. Lepas tu nak merancang ni, saya tekankan sekali lagi. Ketua jabatan ni mesti engage dengan local leaders. Contoh di Kampung Melayu. Kampung Melayu itu pun antara saya punya kebanggaan. Ya, betul. Antara kampung Melayu yang ada stadium tau. Gila, dahsyat. Cuba senaraikan di Malaysia ni, di mana mini stadium ada kat kampung. Saya rasa tak ada. Kan? Senaraikan tanpa Sabah Sarawak. Saya ingat Kampung Melayu je. Betul. Kan? Sebab masa tu kita merancang atas sebab perancangan saya Kampung Melayu ni sebenarnya saya nak jadikan, sebab Kampung Melayu ni kampung yang paling hampir kat bandar. Betul. Kan? Betul. Saya nak siapkan Kampung Melayu ni at least ada satu facility, ada satu standard tertentu lah. Kan? Itu yang kita dapat, mini stadium dan juga laman Kampung Melayu tu. Masa laman Kampung Melayu tu ada sebilangan orang lebih protes tau. Tak nak buat. Betul. Tak nak, sebab ini akan jadi tempat maksiat. Nanti orang muda dah malam-malam dating, tak apa dia buat. Kan? Ada juga macam tapi tu. Orang yang sama sebelum dia meninggal, dia ucap terima kasih dengan saya. Dia tak sangka tempat tu sebenarnya tempat yang baik. Kan? In fact orang Cina pun datang buat jogging dan sebagainya. Tu. Itu kata salah satu benda yang kita kena engage dengan masyarakat. Dan saya pun tertarik untuk berbicara tentang, tadi kita ada sebut pasal bandar premier dah tu. Jadi bandar premier ni apa sebenarnya tu? Saya kadang nampak adalah beberapa bangunan yang akan dilakukan, dan mungkin saya pasti Datuk lebih faham atau tahu apa yang akan berlaku dekat bandar premier tu. Ini sebenarnya saya ni tak ada jawatan tau. Bukan ahli majlis, bukan rakyat, tapi because maybe saya punya passion orang boleh katakan, yang kita nak ambil tahu. Sebab saya rasa saya masih boleh menyumbang. Betul. So bandar premier ni, kalau tengok rancangan pemaju yang ada, dia nak jadikan kawasan lebih kurang 200 ekar ni, orang kata commercial area, kawasan perdagangan. Baik. Yang tak ada perumahan kecuali apartment. Baik. Ni kira new lifestyle. Okay. Kan, maybe situlah satunya apartment yang ada yang so called macam kondo sikit. Yang standard kat Keluang, yang akan ada di Keluang ini. So kawasan itu selain daripada sekarang ada Lotus. Besok akan ada Habib Jewel punya kompleks. Habib Jewel lah yang Habib tempat Jewel. rumah tu. Kemudian ada Pekin Restaurant. Dia akan buat dia punya situ. Cawangan. Dan ada juga shopping mall baru dekat shopping mall baru, maybe macam Keluang Mall lah. Keluang Mall besar dia macam Keluang Mall? Lebih kurang lah. Maybe besar sikit kot. Dia akan dekat dengan apartment yang saya katakan. Mungkin dia akan bersekali. Lepas tu ada
rumah kedai dah ada sekarang. Kemudian ada kawasan pusat sukan, indoor game dan sebagainya. Dan ada juga plot, ada 2 plot, satu untuk Institut Pendidikan Tinggi, satu lagi untuk pejabat kerajaan. Baik. Di sebelah belakang sikit. So yang plot yang direservekan untuk Institut Pendidikan Tinggi ni, pihak maju dah ada rundingan dengan UTSM. Baik. Dan saya pun terlibat secara dekat, yang mana UTSM sehingga semalam kita bersetuju untuk terima kawasan yang lebih kurang 7 ekar tu. Baik. Dan kita sedang memikirkan nak buka maybe satu pusat pengajian mungkin yang agak kecil sikit, kampus cawangan, maybe satellite campus ke apa, untuk di kawasan itu. Dan betul saya mencadangkan pada universiti, antara yang sesuai ialah business school. Baik. Kan, sebab itu kawasan perdagangan, business area. Yang kedua, Keluang ni akses dia senang, lebih mudah. Baik. Orang lebih mudah daripada highway nak ke Keluang, lebih mudah daripada highway nak ke Paya Raja. Betul. Dan yang ketiga, kita ada akses double tracking. Maknanya daripada Kuala Lumpur nak datang kampus ni mungkin 3 jam je. Betul. Di Johor Bahru mungkin lebih pendek. Sejam lebih. Akses tu lebih mudah. Dan sebab saya nampak Keluang masa depan, dia akan kita kena drive dia jadi kawasan perdagangan yang berasaskan kepada service center. Baik. Sekarang ni zaman digital ekonomi, zaman AI kan. Lepas tu saya cadang kat universiti, mungkin fakulti yang berkait dengan business school dan juga AI ataupun sains perkomputeran digital dan sebagainya, tak kat situ. Sebab benda ni tak sekarang ni student sebahagian maya pun boleh. Kan? Dia online. Jadi hopefully lah, kalau universiti, dia bukan, kalau universiti setuju pun kementerian tak setuju tak boleh. Betul. Jadi kalau universiti setuju, kementerian setuju, pengajian tinggi setuju, insyaAllah dia akan jadi setuju. InsyaAllah setuju. Sebab ini antara budi bicara, bukan budi bicara, antara cita-cita kita dulu, nak buka kampus UTSM di bandar masa 2012-13 dulu. Masa tu kita nak rancang, nak buat fakulti yang berkaitan dengan kereta api. Betul. Dan dah ada pun program tu di Pihak Raja. UTSM dah beli bangunan dekat Keluang. Tapi pada ketika nak laksana, UTSM diminta untuk pindah ataupun buka kampus dia dekat Pagoh. Kan? Dan mengambil kira ada high speed rail dulu, dekat Muar ada stesen kereta api. Maka fakulti itu dipindahkan, program itu dipindahkan ke Pagoh. Jadi tak sempat lah kita nak masa awal. Tak sempat. Jadi doakan lah. Saya minta orang Keluang doa, mudah-mudahan usaha saya kali kedua ni kan akan dapat merealisasikan supaya di Keluang ni at least adalah satu satellite campus untuk pusat pengajian tinggi. Jadi bila Datuk cakap peluang kedua tu, tadi sebut pasal orang politik tak pernah bersara. Dan mungkin lepas ni wakil rakyat sekali lagi, mungkin di parlimen. Dan tu kita nanti dulu, kita reserve jawapan tu nanti. Kau nak pergi parlimen. Kita relax dulu. Tapi sebelum tu sebab pada premier ni kita akan cakap dan pelibatan, kita ringkas ya pasal pelibatan pihak swasta tentang apa yang sedang dibangunkan ni. Adakah ini adalah usaha pihak swasta ataupun adakah usaha pihak swasta ni akan merancangkan lagi usaha untuk membangun dan memajukan Keluang? Okey, Bandar Premier ni memang usaha daripada pihak swasta, pemaju. Yang maju padu development kan. Yang merancang untuk membuat satu kawasan komersial. Dia begini sebab tu saya katakan tadi, Keluang ni untuk ke depan, antara yang kita boleh drive dia ialah business center. Business center ni yang berasaskan pada perkhidmatan. Maksudnya sebab sekarang semua online, digital semua online, semua di atas platform-platform tertentu kan.
dia tak perlukan satu kawasan yang luas yang besar. Jadi kalau sebab tu saya minta kepimpinan di peringkat saya ulang sekali lagi, di peringkat yang memimpin daerah Keluang, memimpin PBT kat Keluang, memimpin jabatan-jabatan penting kat Keluang ni, supaya berfikir ke arah yang sama kan. Barulah, sebab benda-benda ni perlukan ada sokongan, kena ada insentif dan sebagainya supaya benda ni cepat berkembang. Sebab kalau kita lambat, Keluang tertinggal. Satu ketika dulu Keluang dengan Kulai kita ke depan. Hari ni Kulai jauh ke depan. Yes. Kan? Kenapa? Sebab dalam konteks membangunkan itu, perancangan antara swasta dan juga kerajaan, dia seimbang, dia back to back, dia saling melengkapi, dia tak ada gap lah. Tak ada gap kan. Jadi itu penting tu, di samping pandangan-pandangan daripada pemimpin-pemimpin pengaruh dekat Keluang ni lah. Baik, Tok, kita minta describe lah untuk 10 tahun akan datang, Keluang ni akan jadi apa? Pendek je, dalam beberapa perkataan saja. Saya bayangkan Keluang akan jadi commercial area, kawasan perdagangan yang berasaskan kepada perkhidmatan. Baik. Itulah akan datang 10 tahun akan datang. 20 tahun akan datang kita akan bincangkan nanti masa next episode. Bila 20 tahun akan datang, kita kena bercakap juga tentang pemikiran anak muda ini. Baik. Tu panjang lagi tu. Tu nanti sambung sampai tu. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung segmen yang ketiga, dan insyaAllah kita akan berjumpa pada episod yang kedua tak lama lagi. Dan saya nak menggalakkan pada penonton di luar sana, sekiranya ada apa-apa cadangan ataupun isu nak dibangkitkan, dan juga kita perlukan individu-individu yang mempunyai pengetahuan yang luas berkenaan dengan Keluang untuk dikongsikan di meja 86,000 podcast ini. Tapi kalau berani untuk bersemuka dengan kita punya legenda kita, Dato' Jaiz, letakkan nama di bawah. Jadi komen, ramai share, dan insyaAllah saya bersama dengan Dato' Jaiz Sadeh akan menemani anda semua dalam 86,000 podcast, semua tentang Keluang. Assalamualaikum. Bye.